Maira, Mama nak cakap sikit. Nanti lepas Maira dah bercerai, Mama tak halang kalau Maira nak kahwin dengan Rafiq. Mama cuma nak anak Mama bahagia. Mama tak nak buat kesilapan sebelum ni. Macam mana Mama buat dengan Kak Lily. Mama buang dia. Mama tak restu perkahwinan dia. Anak Mama tak bahagia. Kak Lily tersesara. I don't want to repeat the same mistake again with you. Dahlah tu, jangan salahkan diri. Cukuplah. Saya tahu awak pun menderita. Maira. Papa dan Mama akan bagi restu. Tak kiralah siapa pun pilihan Maira. Cinta bukan boleh dipaksa, kan?